Dialisis diperlukan untuk mengekalkan metabolisme normal bagi pesakit buah pinggang. Peningkatan tekanan oksidatif pada pesakit buah pinggang menyebabkan kemusnahan sel darah merah dan menjejaskan penghasilan dan fungsinya. Disfungsi sam-sam tulang akan membawa kepada lebar pengedaran sel darah merah (RDW) yang tinggi, kerosakan buah pinggang, menjejaskan metabolisme zat besi dan pengoksigenan sel darah merah, sepsis, kegagalan jantung, penyakit arteri koronari, stroke, kecederaan buah pinggang akut dan meningkatkan risiko kematian pada pesakit. Metadikol menghalang dan mengurangkan sitokin radang untuk mengurangkan kerusakan buah pinggang. Metadikol mengurangkan lebar pengedaran sel darah merah RDW, memulihkan sel darah merah dan hemoglobin untuk meningkatkan tahap oksigen. Metadikol mengurangkan tahap keratanin, besi dan hormon paratiroid pada pesakit buah pinggang. Metadikol membantu mengurangkan edema, mencegah penyakit paru-paru, mengawal tekanan darah dan glukosa darah, mengurangkan anemia atau sepsis, mencegah risiko kegagalan jantung, penyakit arteri koronari, stroke dan kecederaan buah pinggang akut. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja. Terima kasih.